Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam TV11 Sari Channel. Bersama saya Wan Amni Nashwa, pengacara anda pada hari ini. Pada pagi yang penuh barakah di bulan Ramadan ini, turunnya wahyu pertama iaitu Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang telah mengubah sejarah peradaban manusia. Nuzul Al-Quran bukanlah sekadar peristiwa bersejarah, namun ia merupakan peringatan kepada kita semua bahawa Al-Quran adalah petunjuk kehidupan, cahaya dalam kegelapan dan juga rahmat bagi seluruh hidup. Pada tanggal 14 Mac bersamaan 13 Ramadan, telah berlangsungnya Majlis Nuzul Al-Quran SMK Sungai Pusu bagi tahun 2025. Dengan itu, marilah kita saksikan bersama-sama. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Tapi dia Al-Quran merupakan panduan ataupun solusi dalam kehidupan kita. Jadi saya nak tanya kepada panel kita pertama, Ustaz Nafis. Zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu ketika masa Nabi Muhammad SAW tak dapat wahyu bagi tempoh beberapa hari, dan ini merungsingkan atau membimbangkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan disebabkan berlakunya wahyu ini lambat turun, orang Arab Musyrikin pada waktu tersebut menuduh Nabi ataupun menghina Nabi, cakap Nabi ni dah tak layak untuk menjadi utusan Allah ataupun Rasulullah SAW pada waktu itu. Awak rasakan, awak bayangkan apa perasaan bila orang cakap macam tu. Kita tahu kan yang Nabi ni adalah orang yang terkuat yang pernah wujud dalam dunia, betul tak? Betul tak? Jadi turunnya surah Al-Tuha ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang bermaksud Tuhan kamu iaitu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul. Bagi tepuk tangan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili Barisan Pentadbir SMK Sungai Pusu ingin mengucapkan selamat menyambut Nuzul Al-Quran kepada semua warga SMK Sungai Pusu. Jadi di dalam sejarah Islam, Nuzul Al-Quran ini merupakan satu tarikh yang sangat penting. Ya, tarikh Nuzul Al-Quran ini adalah di mana berlakunya peristiwa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam ayat ini menyeru kita umat manusia supaya banyak membaca dan mencari ilmu. Sebab di dalam membaca dan mencari ilmu ni kita dapat banyak manfaatnya. Ya, kalau kita kupas, kalau kita kaji kelebihan membaca, kelebihan mencari ilmu, dia punya natijahnya dia akan pergi kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi seseorang Muslim. Ya, insya-Allah sempena bulan yang mulia ini kita sama-sama manfaatkan bulan Ramadan untuk sama-sama mengerjakan amal ibadah. Ya, banyakkan berdoa, banyakkan solat sunat, ya, banyakkan bersedekah dan seumpamanya. Semoga kita semua mendapat pahala yang orang kata pahala yang berlipat kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Jadi selamat menyambut Nuzul Al-Quran. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan hidup dunia dan juga akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung Majlis Nuzul Al-Quran bagi tahun 2025. Semoga kita semua mendapat manfaat dengan berlangsungnya majlis sebentar tadi. Saya Wan Amni Nashwa menutup tirai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.